lentur gitu, lentur. Nampak? Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Okay, selamat malam. Okay, hari ni bukan aku nak buat video mancing, geng. Ada aku nak unboxing. Ni dia barang baru sampai. Okay, tengok, bagus. Dia bungkus dalam ni. Dia letak dalam PVC. Basah lagi. Geng. Sini pun dia ada wrap pakai apa? Bubble. Kita tengok ada apa lagi barang dalam. Kosong, geng. Tengok, kosong. Dia bubur bubble wrap ya. Siapa yang dah tengok video aku yang lepas, aku order reel Shimano FX. Lepas tu ni aku order rod dia pula, ringan. Ni di apa, dia punya tempat. Cantik, geng. Shimano. Lepas tu ni ada nombor siri dia. Original, geng, original. Okay, ni yang batang bat dia di bawah, beritan besar. Ini joran aku ambil ni berapa dah? Aku pun dah lupa dah. Sekejap ni. Yang aku ambil ni 6 kaki 6. Medium heavy, geng, medium heavy. Action dia fast, medium heavy. Length dia 6 kaki 6. Line weight dia 8 hingga 17 lb. Low weight dia 14 3.4 ounce. Power dia medium heavy. Action fast. Okay, jom kita try sambung lagi. Okay, sebelum tu kita tengok dulu ni. Sini ada nombor siri dia. Harga dia 78.67 sen. Tapi aku dapat RM73 ya, dari Shopee. Okay, ni ada Shimano FX dengan nombor siri dia. Okay, kita tengok ni yang tengah dia.
Oh, dia tak ada tengah, dia terus direct yang bawah je. Tengok lifting dia. Medium heavy. Dia di atas je. Action dia fast. Boleh tahan lenturan dia. Tengok dia punya action dia. Panjang juga gini. 6 kaki 6. Okay, receipt dia. Okay. Ni dia sekarang rod Shimano dia pakai apa? Aero Glass. Harap-harap tahan lasak, geng. Ini aku nak buat rod belasahan dia ni. Panjang je, geng. Ada berapa cincin dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cincin, geng. Biarpun dia medium heavy, tapi dia tetap lembut juga, geng. Lembut di sini, tapi dia tak sampai ke tengah ni. Mungkin kalau medium light atau medium sampai ke sini, dia di ujung je, geng. Ni kalau nak sentak ikan shock ni, geng. Okey, sekejap aku ambil reel Shimano FX aku. Okey. Ni reel Shimano FX aku saiz 3000 yang minggu lepas aku order sama, geng, tapi reel ni awal sampai. Ngam-ngam, geng. Sedap, geng. Tengok, geng, aksi dia. Lentur, geng, lentur. Tengok, nampak? Okey, ini sedap, geng, buat mancingan ikan babon-babon, ikan monster. Ini memang aku target untuk muara, tapi kalau potong di laut pun, tepi-tepi laut pun cun. One set, geng. Aero Glass. Kalau dulu Shimano FX pun boleh tahan dia punya lenturan dia. Panjang je, 6 kaki 6. Coba aku ambil sini. Tinggi dia. Nanti sikit dia aku. Okey, itu je video yang aku nak buat kali ni. Semoga korang terhibur. Dan siapa yang berminat nak beli rod Shimano FX dengan reel Shimano FX, boleh tengok video aku yang lepas. Kalau tak minat tengok reel, yang minat tengok rod, bolehlah, ada link aku letak di bawah. Okey lagi. Assalamualaikum. Bye.